kongsi ni. 恭喜发财！新年快乐! Sempena sambutan Tahun Baru Cina yang penuh bermakna ini, TJS Bus dengan sukacitanya mengucapkan Selamat Tahun Baru Cina kepada semua warga TJS. Tahun Baru Cina bukan sekadar perayaan, malah melambangkan permulaan baharu, harapan dan semangat kekeluargaan. Marilah kita sama-sama meraihkan perayaan ini dengan penuh kegembiraan dan menggugurkan nilai perpaduan antara satu sama lain. Saya mengalahkan kuda yang ada di depan ini. InsyaAllah kita bersama-sama kami juga ada merchant papan. TJS juga membawa tarian singa. Okey korang, apa bahagian yang paling menarik bagi korang untuk sambutan hari ni? Benda paling menarik cara singa. Ya, masa diorang masuk tu benda paling best dekat event tadi. Ya, dia ada kuda, dia ada singa, dia ada buat isang. Main campak-campak limau tapi kita tak dapat lah malangnya. Betul. Lepas tu ada banyak performance yang best-best hari ni. Okey. Baik, untuk hari ini saya nampak tercapai objektif dia yang mana yang menekankan aktiviti remote. Ada tarian singa, ada kuda, ada pecak pasang bunga api tadi. Jadi saya rasa memang terbaik dan memang level TJS ni berada di level yang tersendiri. Susah nak ke bawah. Apapun untuk next event, good luck dan semoga berjalan lagi heboh lah. Jadi apa yang saya perhatikan ialah sambutan hari ini sangat meriah di mana mengetengahkan remote rancangan integrasi perpaduan untuk murid, yang mana program ini saya lihat penglibatan keseluruhan murid terhadap pengintegrasian dan juga amalan perpaduan di mana penglibatan pelbagai kaum Melayu, Cina dan India, serta saya percaya ada lain-lain bangsa lagi yang berada di sekolah ini bersatu padu untuk merayakan sambutan Tahun Baru Cina yang akan menjelang pada minggu hadapan ya. Jadi saya lihat komitmen yang ditunjukkan oleh anak-anak sungguh luar biasa. Elemen perpaduan ini yang perlu diberi keutamaan, perlu ditekankan dalam sistem pendidikan untuk membentuk negara yang mempunyai peradaban yang tinggi pada masa hadapan. Baik, pada hari ini saya yang mewakili bahagian sukan co-curricular bidang kesenian berasa sangat teruja, berasa sangat gembira, berasa sangat berpuas hati kerana seperti yang kita tahu Kementerian Pendidikan memberikan banyak peruntukan wang ringgit
yang mana ROI-nya itu, return of investment itu, infaknya itu dapat kita lihat pada hari ini, di mana anak-anak ni telah membuktikan yang mana kejadian murid itu tadi, kemeriahannya, kasih sayang antara pelbagai kaumnya tadi dapat ditunjukkan. Dan pada saya percaya ibu bapa yang datang, guru-guru di sekolah ini sangat berpuas hati dan rasa bertambah kasih serta sayang kepada sekolah ini. Sedapnya limau Mandarin ni. Awak dapat rasa tak, Amani? Saya tak dapat rasa, tapi saya dapat ampau. Awak dapat ampau? Saya pun ada lah. Itu saja kami dari TJS Bus ingin mengucapkan Selamat Tahun Baru Cina. Semoga tahun baru ini membawa banyak kejayaan dan kegembiraan kepada kamu semua. Kongsi Facai.